도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Waktu hari raya ni? Soalan yang berbau sensitif lah. Macam contoh, tak nak tambah lagi ke anak tu? Ya. Sikitnya anak. Ramai-ramai lah baru best. Dia apa benda ni kita kena tengok situasi. Kalau orang tu style boleh terima, kita tanya macam tu. Sebab kita, of course lah kalau kita raya and then kita memang dah lama kenal kan. Pergi rumah orang tu dan kita dah kenal style dia macam mana. So kita kena bertempat lah untuk tanya soalan tu. Dia ada orang yang boleh terima soalan sebegitu dan ada orang yang tak boleh terima. And then kalau macam contoh, satu lagi dia bukan nak tu, it just macam saya tak tahu lah budaya ke apa. Kan kalau kita berkumpul satu family yang besar, at least kita cuba bawa sesuatu juga. Macam contoh berkumpul di rumah A, so rumah B, C, D, E, F tu bawalah something, so that kita boleh makan ramai-ramai dan memeriahkan lagi dan tambahkan rezeki, faham tak? Sebab kalau macam kau datang dengan tangan kosong, balik dengan perut buncit, tapi nak makan banyak, dia macam tak best lah. Dia macam situasi dia situasi yang tak best. Even tu macam contoh makaroni goreng pun dah okey, orang tak akan condemn makanan yang dibawa. Sebab semua kita nak bersuah muka, nak bermaaf-maafan. So jangan rasa macam makanan aku biasa je, tak nak bawa lah macam tu. Sebab ada certain pemikiran dia tak consider benda ni as benda yang penting. Sedangkan kita nak pergi rumah orang, kalau boleh ada buah tangan. Betul. Sebab kita as tetamu, memanglah tuan rumah dah sediakan dia punya juadah, but then kita boleh untuk add on something itu namanya common sense juga. Okay, tu je lah kot daripada saya. Okay, jangan lupa account number ada kat atas ni. Tak ada. Okay, terima kasih. Jangan tanya kenapa sofa saya tak tukar. Jangan tanya langsir saya kenapa sama. Langsir kau sama lah macam tahun lepas. Yes, yang penting langsir dengan baju saya lain. Ya. Balang kuih tetap sama, dek. Balang kuih tetap sama, dek. Isi perut tak sama. Hakak ni, dek, tengah geram, dek. Adik jangan tanya Hakak geram tentang apa. Yang penting besok Hakak keluar lepas buka, dek. Ya, kita pun. Okay, tu je clue dia. Okay, baik. Hari raya. Soalan yang tak patut ditanya dekat saya lah Awas tu. Pertama, jangan tanya aku bila nak tambah anak lelaki. Bila lagi dah 2 ni anak perempuan, bila nak tambah anak lelaki. Makcik jangan suka-suka tanya. Kau tahu tak makcik, rumah saya dah macam Jurassic Park. Memanglah anak nombor 2 aku tu perempuan, tetapi dia macam dinosaur yang cute. Macam Jurassic Park. Okay. Yang kedua, mak-mak, bapak-bapak kalau pergi rumah orang, sila jaga, perhatikan anak-anak. Okay, jangan tak apa, budak memang macam tu. Budak macam tu kalau kat rumah kau sendiri tak apa. Dan kat rumah orang jangan buka peti ais suka hati. Kakak saya pernah ada anak orang tu suka-suka je pergi dapur, buka peti ais, share aiskrim. Kau ingat tu rumah kau ke, dek? Bukan, dek. Kat rumah kau suka hati kau, dek. Kat rumah orang jangan. So mak-mak jaga dan ajar anak tu dari kecil supaya dia dah besar dia tahu adab pergi rumah orang. Okay, lagi satu pesanan macam yang dalam Islam kata pergi rumah orang bisu pergi buta. Kalau masuk, keluar kita kena masuk dalam keadaan buta, keluar dalam keadaan bisu. Jangan membongkar keburukan tuan rumah. Ya, betul. Aib kau tak baik, Allah simpan aib kau. Terima kasih. Soalan yang tak patut dia tanya. Contohnya macam apa langsir tak tukar ke? Asyik langsir yang sama je. Okey, itu memanglah sebab kita kena faham orang berhari raya ni ikut kemampuan masing-masing. Betul. Kalau yang mampu memanglah saya tak tahu mereka ganti langsir. Ada orang tu daripada awal perkahwinan sampai kelar tu itulah dia langsir yang ada.
Okey, jadi pada saya lah kita datang Hari Raya ni untuk bersilaturahim, bukannya nak meninjau keadaan rumah orang. Ya, betul-betul. Okey, jadi niatkan betul untuk bermaaf-maafan. Ya, betul Kak Maliha. Terima kasih. Soalannya, Bila nak kahwin? Bila nak tambah anak? lagi? Bila nak apa lagi? Kenapa tak nak tanya bila nak gaji? Kenapa tak tanya bila nak ganti puasa? Kenapa tak tanya bila nak bersedia untuk berubah? Ya, betul. Ingat untuk diri sendiri juga. Okey, jangan tanya soalan-soalan pelik-pelik Yang tu pelik yang diri sendiri pun rasa macam sebab Tak nak jawab. jangan tanya soalannya yang di dalam urusan Allah. ya, jangan tanya kenapa jerawat tu kat situ. Ya. Kenapa banyaknya jerawat? Kenapa baju dengan tudung tak match? Tak payahlah. Tak payah tanya. Tanya Ingat untuk soalan-soalan. diri sendiri juga. Macam bila kita nak pergi jalan-jalan kan. Tanyalah bila kita nak akan sama. Ah. Kita like ke? Ya, okey, betul Kak. Setuju. Okey, terima kasih. Soalan-soalan yang tak patut ditanya di pagi raya. Common sense kita. Soalan-soalan yang tak patut ditanya. Amar tak nak adik ke? Ya, lagi? Lagi apa lagi Sebab kalau single tu banyak lah yang Ya. tak patut tanya, betul tak? Betul. Mungkin Adalah contohnya macam kau punya meja ni tak tukar lah ke? betul, pandai Langsir Syahada. kau ni pada dulu macam ni ke? Kadang-kadang Mak kau tak dia ada password tanya wifi ke? masak ke tempah ni? Kan? Kan? Ni satu lagi ayat. Kau ni malas Aduh, tu je lah kot. Ada tu je. Apa yang kau rasa soalan yang sebelum ni orang tanya macam sensitif je. Jangan tanya. Kau ni dah berisi Betul. Ada je orang tanya. Apa mengandung ke tu? Ya, okey. Tu soalan yang sensitif tu kalau orang yang dah kahwin. Ya, betul. Maksudnya perutnya tak apa nak Ya, betul. Itu sindiran dia kan. walaupun lepas puasa kan. Dia Tu tahu je lah ke kot dia? yang paling sensitif. Ya, betul-betul. Okey. Terima kasih Okey, Kak. Alright, saya tanya Kak. Okey. Soalan yang tak patut ditanya pada hari raya. Common Dah, sense Kak. kita. Dah kahwin ke belum? Lagi kalau akak Apa tu? Akak sepatutnya tak tanya orang. tak, kalau akak lah besok orang yang tanya tu macam tertusuk kat dalam hati kita orang tanya. Kalau Soalan apa yang tak patut? Jadi lepas tu akan fikir, tak patut kau tanya soalan macam ni. apa? Semua- Sarcasm ke? Bagusnya akak, orang tak pernah tanya akak contoh macam, engkau ni bila nak kurus? Tak juga. Semua Macam baik-baik lah kat punya tetamu. Betul. Sekejap nak tanya apa? Tak sepatutnya tanya Tak Tak sepatutnya ditanya. sepatutnya tanya. Apa? Bila kau nak hantar PH? Yang tu memang tiap hari tak raya pun tanya. Apa? Ya Allah. Saya rasa saya dikelilingi oleh orang yang baik. Ya Allah, Jadi saya Alhamdulillah. macam, tak ada orang tanya. Tak adalah tanya macam, kau bila nak diet ke? Kalau yang sebelum ni bila nak dapat anak lelaki, mengandung lelaki, boleh lagi kan? Kenapa Caesar? Kenapa tak beranak bersalin? Yang tu je. Tapi macam simple ada orang kata je. kau ni manja kan. Ada juga orang macam dia kata kalau kau ni tak bersalin normal macam kau ni manja sangat macam tu lah, macam nak kata kita tak kuat kan. Entah adalah dulu adalah terasa tapi dah macam tak ada apa Kau lantak kau lah nya. sebab dah dapat kan kurang-kurang ada anak. Hello. Ya. Okey Kak, terima kasih. Waktu raya selalu ni kalau terjadi kat kita datang rumah kita bawa anak kecil. Okey, kita faham lah anak kecil ni jangan lama. Anak kecil ni tak duduk diam kan. Biasa tu. Azihah Tapi- pun tak tidur dia. Macam kalau bawa Azihah pun tak tidur diam. Tapi kita sebagai parent ataupun kita mak Kena saudara ketil. kan, kena perhatikan lah anak kita. Janganlah tumpahkan air atas apa ni, kapet. Nanti kita orang nak kena keringkan kapet tu. Nanti bau hapa. Sini. Segan korang. Lagi apa? Aja dah common sense waktu raya. Saya pandang-pandang orang cakap bila nak kahwin. Awak jawab. Jidat je satu Sakit lagi lah. hati saya. Memilih. Memilih sangat ni sebab tu tak jumpa-jumpa. Sakit hati. Kalau tahu jodoh tu, esok saya bagi surat. Jidat ni bagi surat tunjuk sebab. Kad. Salah. Bagi surat. Surat jemputan. Ingatkan kalau orang tanya kena bagi surat tunjuk sebab. Oh, ini surat kahwin. Ya.
Dia ni lah in character tengah menulis surat tu sebab. Dia nak cakap termasuk yang situasi hidup dia sekarang. Ya. Punya takut nak jumpa ni. Cepatlah. Lagi yang Lagi. kedua. Yang kedua apa Anak siapa tu? yang kedua adalah apa bila datang raya tu maghrib ada macam tu. Ya maghrib datang. Subuh boleh ke? Subuh janganlah, kita barulah ni buka mata ni. Buka mata. Ya ke? Kau buka mata tengah hari. Pagi dah tolong mak dia kan. Lagi Cik tolong mak. Yelah, bukan kata maghrib je. Awak Tu tak takar saja. Bukan kata maghrib. Okay, maghrib je lah. Tu dia ambil waktu elok sikit lepas isyak. Lepas isyak tu dah bentang dah. Gila. oh tidur ramai-ramai kan. Dia dah lepas. Nak datang lepas isyak. Aduh, kita orang balik kampung ramai-ramai. Tidur Ni, ramai-ramai bergelimpangan. Habis tu kalau awak datang, kami nak angkat baju. Dia solat Bilang- dulu. Memanglah. Okey, so apa waktu yang sesuai? Okay, waktu yang sesuai. Waktu bekerja. Kau jangan sampai aku suruh sebab sebaiknya maklumkan dulu. First kalau datang ramai-ramai tu kan, first maklumkan dulu. Sekurang-kurangnya kita tuan rumah boleh sediakan dulu air, makanan, nak top up apa semua. Bestnya nak datang lah. Janganlah datang pagi 8-9 tu orang baru lepas breakfast. Dia memang tunggu breakfast. Ya kalau dia punya. Saya jarang macam tu. Oh ya. Kalau kata nak datang tu jaga Rumah biasa Jidah tak, ni kan? tapi kalau saya tak apa sebabnya tentera ramai kat rumah nak habis makanan. Apa lagi? Apa lagi? Rasa itu je kot. Okey. Itu saja. 200 bagi aku Jidah. Tak mau. Okay, bye.